Pertama sekali saya nak bagi tahu dengan semua, apa yang saya sampaikan ni jangan korang percaya, korang jangan percaya, senang korang berfikir. Pertama sekali saya nak bagi tahu dengan semua, apa yang saya sampaikan ni jangan korang percaya, korang jangan percaya, senang korang berfikir. Cuma saya nak bagi tahu awal-awal, dalam isu Syed Saddiq ini, hari ini dia dibebaskan dan dilepaskan daripada keputusan Mahkamah Tinggi yang lepas, yang mana telah menghukum dia penjara 7 tahun, 2 sebatan dan denda 10 juta. Daripada peringkat awal, untuk makluman semua, seantara orang yang paling lantang jugalah menyerang Syed Saddiq. Saya akui, menyerang Syed Saddiq dalam isu ni, banyak isu lah. Dan semua orang tahu sememang ada personal dengan Syed Saddiq dalam kes pegang bau tu, yang orang cekak leher lah. Ditangkap, didakwa di mahkamah, dan mahkamah telah putuskan sebersalah. Cuma hukuman tu bayar denda lah. Jadi dah selesai lah kes tu, kan. Jadi daripada awal memang saya tak suka dengan Syed Saddiq ni. Memang tak suka sebab dia banyak sangat berlakon apa semua, dia banyak sangat lah. Dia budak-budak lah, kan. Tapi bila satu hari tu, selepas daripada keputusan yang saya didapati bersalah tu, saya dapat satu jawapan. Orang cakap dia ni budak lagi lah, kan. Tapi sebenarnya siapa sebenarnya, ya, sebab daripada awal saya beritahu saya antara orang yang terlibat, kan, serang dia. Jadi one day nak jadikan cerita, awal tahun 2024, setelah berjumpa dengan Syed Saddiq, di satu tempat. Jadi kami berpeluk-pelukan lah. Sebenarnya Syed Saddiq dengan saya ni kawan dah lama. Kita orang kenal dah lama dah, 2016, 2017. Cuma waktu 2018 tu politik lah, politik. Biasalah, tu biasa, saya pun tak ada ralat, tak ada dendam, tak ada apalah. And then Syed Saddiq kongsikan dengan saya dan dia minta maaf lah, dia kata sorry bro. Cakap no hal bro, no hal, aku faham ni politik ni hal, no hal. And then kita tanya dengan kes dia, apa sebenarnya yang berlaku dalam kes Syed Saddiq ni. Jadi Syed Saddiq telah menceritakan kepada kami waktu itu A sampai Z lah. Jadi masa tu memang terkejut lah. Bila saya dengar tu saya terkejut lah. Bermakna cerita yang sebelum ini saya dapat, cerita yang mana Syed Saddiq ini memang diganyang cukup-cukup oleh tangan gaib ini, sangat-sangat dahsyat dah. Dan mereka ni mahu Syed Saddiq ini duduk dalam penjara. Bermakna karier politik Syed Saddiq ni habis, tamat. Mereka tak nak bagi ruang langsung kepada Syed Saddiq. Dan tapi kita tak jawab lah, saya tak buat lah, saya tak keluar lah kenyataan sehinggalah keputusan mahkamah keluar. Jadi alhamdulillah hari ini keputusan mahkamah telah memihak, yang mana telah membebaskan dan melepaskan Syed Saddiq daripada keputusan pertuduhan sebelum ini. Dia curi, pecah amanah dana parti bersatu. Saya faham dalam isu ni ada orang suka, ada orang tak suka, dan ada yang menyerang kata bersatu. Ya, ini soal pecah amanah, Tetapi kalau kita tengok daripada keputusan mahkamah hari ini, keputusan hakim, dia tidak ada pecah amanah dekat situ. Sebab Syed Saddiq bukan ambil untuk kepentingan diri dia, dan memang betul duit tu dikeluarkan, tetapi dia bukan untuk kepentingan diri dia. Jadi dia ada, kena baca keputusan mahkamah hari ini supaya kita lebih faham lah. Cuma apa yang saya nak sampaikan kat sini, apabila Azam Baki, Azam Belen buat pinggan sebelah ni, pengarah Suruhanjaya Pilihan Raya Azam Belen ni, terus keluar kenyataan bahawa dia tidak berpuas hati. Dan saya yakin semua orang dah tengok kenyataan Azam Belen hari ni, yang mana saya tak kecewa atau suka Syed Saddiq bebas. Dia terang-terang cakap, ini satu benda yang saya yakin terkejut lah. Saya tak kecewa atau suka Syed Saddiq bebas, akan rayu di Mahkamah Persekutuan. Ini kenyataan yang keluar daripada mulut Azam Baki. Dalam kes Zaid Hamidi kau tak rayu pun. Dalam kes Zaid Hamidi bebas, ya walaupun ada prima facie, kau tak cakap macam gini pun. Tapi kenapa dalam kes Syed Saddiq ni kau cakap kau tak suka dan kau begitu mendesak? Sebab untuk makluman semua, saya nak bocor kat korang, daripada peringkat awal dalam siasatan ke atas Syed Saddiq oleh SPRM ini, SPRM lah yang menekan Syed Saddiq.
SPRM lah juga yang mengugut Syed Saddiq. Ya, dia mengugut Syed Saddiq supaya Azam Belen ni penjilat, guys. Azam Belen ini penjilat. Siapa Perdana Menteri, dia akan jilat. This is Azam Belen. Siapa saja dia akan jilat. That's why sampai sekarang dia masih kekal kat situ. That's why sampai sekarang 3 kali sambung kontrak. Walaupun sebelum ni Anwar kata tangkap Azam Baki, Rafizi kata tangkap Azam Baki, because dia ni penjilat. Dalam kes Syed Saddiq ini, apabila daripada peringkat awal ada satu laporan dibuat ke atas Syed Saddiq, SPRM waktu dia tangkap Syed Saddiq ini, dia ugut Syed Saddiq. Dan Syed Saddiq bagi tahu ada kenyataan Syed Saddiq bahawa dia telah diugut. Dan hari ni pun saya yakin korang ada tengok kenyataan Syed Saddiq bahawa dia telah diugut. Siapa yang ugut? SPRM lah yang ugut dia. SPRM lah yang ugut dia. Dan waktu itu Azam Belen ini ugut Syed Saddiq supaya suruh sokong Muhyiddin Yassin. Sebab tu hari ni orang cakap, oh bukan ke suruh sokong bersatu. Ya, tetapi yang buat kerja ni Azam Belen lah. Dia lah yang buat kerja ni untuk Syed Saddiq sokong Tan Sri Muhyiddin Yassin waktu itu. Untuk dia tunjuk pada Tan Sri Muhyiddin Yassin, dia berjaya tundukkan Syed Saddiq. Syed Saddiq ikut arahan dia, Syed Saddiq dengar cakap dia. Inilah Azam Belen. Dia penjilat nombor 1 lah. Serasa hari ni korang dapat tengok sendiri macam mana Azam Belen jilat Anwar Ibrahim. Jadi waktu lalu inilah yang berlaku. Syed Saddiq ditekan supaya dia mengaku dan sebagainya, dan kalau tak nak tuduh dengan syarat sokong Tan Sri Muhyiddin Yassin. Dan inilah juga dimainkan hari ni. Mereka kata bukankah ini kes besar bersatu? Ya, memang kes bersatu. Tapi yang ugut untuk jadikan modal dia supaya dia ni ada naik pangkat, supaya dia ni sambung kontrak adalah Azam Belen. Dialah sebenar-benarnya yang perosak dalam negara gini. Jadi Syed Saddiq dia tak mengalah. Dia tak tunduk. Dia smart, dia bijak. Ada perkara yang dia smart dia buat, tapi saya tak bagi tahulah, saya tak boleh bagi tahu. Ini dia cerita dekat saya. Ada perkara yang dia buat dan dia menunggu masa saja. Dan that's why sebenarnya kalau hari ni keputusan tak memihak kepada Syed Saddiq, of course Syed Saddiq akan muncul. Dia akan dedahkan ada benda yang lagi besar lah untuk semua. But now keputusan mahkamah dia telah dibebaskan dan dilepaskan. Saya tak pastilah sama ada dia akan dedahkan ataupun tidak. Tapi malam ni saya akan dedahkan. Ini semuanya adalah kerana Azam Belen. Azam Belen pengarah SPRM sekarang ni. Dialah bapa perasuah nombor 1 negara. Dialah pengugut nombor 1 yang ada hari ni. Sekian untuk video kali ini. Terima kasih kerana sudah menonton hingga tamat. Jumpa lagi di video akan datang.